Boleh lah Mike. Okay. Mana ya? So dekat sini terminal correct configuration of Newman projection. So R atau S kan? So Newman projection kita pandang dari arah mana? Dia sebenarnya ini sebenarnya adalah pandangan hadapan. So nak tentukan configuration, kita kena tentukan dari arah sisi. Boleh tak? Pandangan sisi macam ni. Itu paling senang. Okey tak? Alright. So, kita cuba buat Newman kepada Sohos. Sohos macam mana? Sohos yang nama dia? Fisher yang pandang. Sohos tu dia macam kita buka terus. Okay, paling senang kita salin je balik yang Newman ni. Nak salin macam mana? Aku buat A dulu lah. Ni carbon depan kan? Ni carbon depan. So, buat macam ni je. OH, H, CHO. Salin je balik. Okay. Lepas tu, yang macam keluar dari belakang ni ialah karbon daripada karbon belakang. Betul tak? Kan? So, kita sambung je ke belakang. Bawah tu OH. Kanan CH2OH. Kiri apa? H. Boleh tak? Senang cerita kita sambungkan. Buka je. Yang ni karbon depan. Yang ni pula karbon belakang. Senang je kan? Buka je. Okay, seterusnya kita tahu pandangan sisi dia. Okay, so kalau pandangan sisi, kita basically usually lah ke pandang dari arah kanan. Okay? Kanan molekul dari arah kanan ni. Usually kanan lah. Apa yang aku boleh sebut kanan. Tapi kalau buat kiri rasa hampir kanan kita lah. Pandang dari kanan, tengok arah molekul ke sini. So, korang kena tahu apa maksud wedge dan maksud dash. Wedge maksudnya dia menghadap arah kita. Dia keluar. Tebal menghadap arah kita kan. Kalau dash pula dia menghadap dia belakang. Dia menjauhi kita. So, OH ni akan jadi tebal. Okay? Pandang belah sini. Pandang belah sini. Kalau pandang belah sini. Maksud OC ni pun tebal lah. Atas. So, yang CH2OH ni akan tebal lah. Okay tak? Bukan OH ni. Bukan, OH ni dia planar. Kalau dia lurus ni maknanya dia planar. Dia tak menghadap depan, tak menghadap belakang. Bukan. Fisher dia palang. Yang ni buat Sohos dulu. Alright, sekarang ni H. H ni menghadap arah dia ke belakang kan. So, kalau belakang dia akan dash. H ni pun akan dash. Okay, boleh tak? Ni kau ikut teknikal lah. Tapi kalau korang blur sangat, tak sure. Belah sini akan wedge, belah sini akan dash. Easy. Dia biasa macam tu lah. Ni akan wedge. Belah ni akan dash. Boleh tak? Yang tengah ni dia in plane. Maknanya dia kat plane yang sama. Plane yang sama dia tak ada depan, dia tak ada wedge atau dash. Boleh tak? Okay. So far faham tak? Okay je kan? Alright. So, ini Sohos kan? So, sebenarnya, kalau korang nak, korang boleh tukar Sohos ni kepada, tapi tak wajib korang boleh tukar Sohos ni kepada bentuk yang biasa. Yang biasa. Okay? So, kat sini ada berapa karbon? 1, 2, 3, 4. Alright. See ya. Allah. Aku macam siapa sangat aku ni weh.
Tekun ke? Orang tinggi tak ada lah. Ha? Tekun terus. Tekun ke sih? Tak. Tadi apa tu Newman apa tadi? Apa? Newman pandangan depan. Human ni kita pandang arah depan. Okey. Kenapa kita kena sebab nak tahu. Sebab kita tahu dash atau wedge. Nak tahu dia punya Nak tahu dia configuration dia. Kalau tengok di sini tak susah nak buat configuration dia. Memang tak boleh pun. Kalau configuration kan kita kena dia kan. Kalau kita tak ada. Oi. Nanti aku ada lah. 1 Ogos. 1 Ogos ke calik. Balik. Kau mana? Kau Johor tak? Johor mana? Kolai. Kau lain dekat atas JB kan? Sebelahan JB lah. First time pun. Aku 2 kali lah. Tahun lepas dia. Ada Barry. PRI semua kena balik. Let's go bro. Ya, let's go. Paling senang kan nak tentukan. Korang follow je molekul ni. Okay? Kira apa yang straight line, yang in plane, korang buat macam ni je. Kan? So ni adalah CHO. Aldehyde group sini. Lepas tu yang in plane lagi apa? In plane yang garis lurus. OH. Okay. Lepas tu yang bawah ni apa? Lepas tu yang bawah ni just follow ikut yang wedge dengan dash. Okay, kat carbon atom yang ni dia ada OH kan? Kat sini ada dash. Boleh tak? Ya, macam tu. Okey tak? Tak yang double bond O tu dari mana? Double bond O tu dari CHO. Ni sebenarnya CHO Aku panjangkan dia. Oh memang yang single tu yang jadi depan. Betul. Next dekat carbon yang ini pula. Apa yang wedge? CHOH. So dia sebenarnya better kalau yang CHOH dekat apa in plane. Tapi ni sebab dia dah buatkan dead wedge. Buat wedge je lah. Takut nanti tak salah pula kan. Kemudian dash apa? Yes. So inilah cara nak tukarkan Newman kepada Newman kepada Sophos kan. Newman, Sophos, lepas tu yang biasa. Boleh tak? Ya, okay. So nanti korang tukarkan je untuk A, B, C dengan D cara yang sama. R dengan S korang boleh buat tak? Boleh kan? Apa ni? Oh, faham. Dia tidak priority ke ikut satu molekul ke untuk semua terus. Untuk priority tu dia kira tu chiral center. Chiral center itu ada tu. Contohnya macam satu chiral center tu, macam ni kat molekul yang sama, boleh ada banyak chiral center kan? Boleh jadi satu tu R, boleh jadi satu tu S, boleh jadi satu tu R balik. So dia sebenarnya bukan tu dekat dia punya chiral center. Bukan pada configuration dia, tapi mainly pasal chiral center lah. Dia configuration chiral center. Gitu. H2 BR ni antara dua ni H2 BR yang banyak lagi dia punya apa tu molecular weight kan. Oh, okey macam ni. Octans ni
Teruskan. Okey. Tak apa. Let time. Santai Tim. Tengok je. Apa tu? Ni hasil dia. Let's go bro. Let's go. Last push organic. Let. Video. Alright. So, nak tak? So aku nak saja repeat tadi macam mana nak buat part RX. Okay, mari sini. Tak. Last push. Mampu, tak mampu, mampus. Yes. Push ke? Tengok tak. Push. Ya. Last. Biasa aku kelas biasa yang panggil perempuan ni first time lelaki. Rasa macam nice lah. Nanti makan dia lah. Nanti makan dia lah. Oh. Rasa aku fikir lelaki okey je kot. Alright. So, first kali nak tentukan RS, kita kena tentukan mana color center kita. So, color center pertama dekat sini kan. Yang ni pun color center juga. Boleh? Ya, ada dua color center dekat molekul ni. Okay? So, next step bila kita kena tentukan apa? Prioritas. Ya, prioritas. Satu Indon lah. Kalau orang Indon kan, isomer panggil senyawa. Isomer kan, kalau Indon, yang panggil senyawa. Dia tu. Okay. Untuk isomer pula, configuration, tengok atom apa yang directly connected to C atom. Okay, macam yang Azim tunjuk tadi, CH2 BR kan? Kita tengok carbon sebenarnya, bukan BR. So, tengok yang direct sambung. Bukan yang sambung 2-3 atom ke depan. Okay, so kau tengok sini. C atom yang ni disambungkan ke atom apa? Bukan OH. H. Ni apa? C. Ni C dulu. Lepas C baru sambung dekat double bond O. Dengan? C. Aku silap. Test. Dengan C. So, priority kena tentukan ikut atomic number yang paling tinggi dulu. So, yang paling besar apa? O kan? Yang kedua apa? C. Tak apa. Yang ni C kan? Tak apa. C ni boleh 2 atau 3. Next, yang ni adalah? Boleh jadi 2 atau 3. Lepas tu yang H ni paling rendah, betul tak? So akan jadi nombor. Okay, yang C ni tak apa, yang ni C ni hanya tengok petang macam mana. Okay. So next, ada 2 C. Carbon ni sambung kat 2 C. So mana nak tentukan mana satu yang nombor 2, mana satu yang nombor 3. Boleh lah. Kita tengok C ni pun, kita tengok yang next pula. Maksudnya, maksud aku, atom C ni disambungkan ke atom apa lagi? Alright. So, atom C yang ni disambungkan, okay, itu yang ni, korang jangan tengok belakang. Korang terus ke depan. So, memang, sebab kita andap dari sana kan. Jangan tengok belakang lagi. Jangan pandang belakang. Macam kita lah, kita tak boleh pandang belakang kan. Pandang ke depan. So, dekat sini, C akan disambungkan ke atom apa? O dengan H. Tapi kan, O ni double bond. So, kita anggap sebagai 2. So, korang salin je kat bawah, kat sini. O, H. Kita sambungkan je balik. Salin je balik. Boleh? Next. Ni korang abaikanlah yang
Allah. Faham tak? Alright. So dekat sini design dia. Biasalah kan. Okay, C ni kita pandang atom C ni pula disambungkan ke atom-atom apa? O, C, H. Yes. So mana yang menang? Ya, OH sebab sebab kan yang ni C, yang ni O, yang ni H. Boleh. So C yang sini ialah 2. Yang ni pula ialah 3. Boleh tak? Alright. So untuk yang ni kan aku suka nak salin balik. Salin balik. So that's senang tu kita buat. Okay. So satu nak senang aku buat macam ni lah. So satu dekat mana? Wedge kan? Dekat dash ni ialah 4. Lepas tu 2 dekat sini, 3 dekat sini. Next kita tentukan putaran 1, 2, 3. 4 tu kita tak ambil kira. Sebab sebenarnya 4 ni kat belakang. So kita abaikan ni lah. Putaran 1, 2, 3. Putar dia sebenarnya ialah dia clockwise ke anti-clockwise? Clockwise ialah R. Boleh tak? Faham kan? So I think lah one of the common mistake ialah korang ambil carbon yang anjak ke depan. Yang lagi banyak molecular weight. Tapi sebenarnya dia sambung kat C. Bukannya BR. Bukannya O. So korang tengok dia connection direct. Bukannya yang ke depan-depan. Advance sangat tu. Kita kena one by one je tu. Okay. Lepas tu kan. So nak buat tak untuk yang next? Next lah. Sama je kan. Consider collector tu. Oh, kira tu R lah. Oh, okay. Boleh je. Oh Allah. Weh, takut siap aku. Di sana ada tiga ni. Ni macam fight ni macam. Baru kau balik malam ni. Okey kan boleh esok. Oi. Ni full glass ni. Kau tak tahu. Nampak adik baik dah sana. Cikgu si. Cikgu siap. Ni. Mantap. Nampak? Full house organic Organic. Pure chem. Okey lah. Okay. Dalam setera karton yang dalam ni kalau macam ni setera kita. Oh. Set Arias. Dia akan jadi. First kita tengok dia kaya atau tak. Kawasan ni dia kaya tak? Okay. Yang aku